Kita berkumpul pada hari ini bukan sekadar untuk menelusuri sejarah 8 dekad UMNO yang syarat dengan perjuangan dan pengorbanan, tapi mengambil ibrah daripada setiap cabaran yang pernah ditempuhi UMNO. Takbir! Takbir! Kalaulah kamu kira perjalanan ini itu dekat dan mudah, nescaya berbondong-bondong orang akan bersama dengan kamu. Tetapi hakikatnya, bila kamu bercakap soal perjuangan, maknanya jalannya panjang dan penuh berduri. UMNO satu perjuangan, jalannya berduri, tetapi percayalah, parti ini parti keramat. Nawaitu kita jelas, perjuangan kita untuk memelihara agama kita, memartabatkan bangsa kita, dan memastikan negara kita yang berbilang kaum terus makmur dan berdaulat akan terus dalam limpahan rahmat dan barakah Allah. Sempena memperingati 80 tahun penubuhan UMNO ini, saya nak mengajak semua yang ada dalam dewan ini, yang mahupun di luar, untuk sama-sama menyokong gerakan besar pembaruan UMNO, agar UMNO kembali menjadi bahtera utama politik bangsa Melayu. Dukunglah usaha menjadikan UMNO wadah utama politik Melayu dan membananya sebagai rumah bangsa, tempat orang Melayu mencari keteduhan, kekuatan dan kehormatan. Dukunglah UMNO sebagai gerakan pembaharuan yang menjadikan Islam sebagai aspirasi kemajuan dan sebagai cara hidup yang sebenar. Selamat menyambut ulang tahun UMNO ke-80. Besar harapan saya dan kita semua untuk melihat orang-orang Melayu menjadi bangsa yang bijaksana, mengurus negara, menakluk dunia, menguasai ekonomi, memaknai budaya dan menjadi tuan di negara merdeka. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Bangkit UMNO! Bangkit UMNO! Bangkit UMNO! Bangkit UMNO! Bangkit UMNO! Bangkit UMNO! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Selamat menyambut ulang tahun UMNO yang ke-8.